Jom kita sambung projek model Asset Winner Part 13. Hari ni cikgu nak pasang rim baru RCB SP5. Macam biasa kita pasang dekat YM Bikers Kepala Batas. Rim kali ni special sikit warna candy red. Ni cikgu cat dekat anak muda dekat Sungai Petani. Bolehlah cari SA Project, dia buat powder coat. Dia buat kat belakang rumah je cik. So hari ni cikgu nak pasang SP500 yang cikgu dah custom cat ni. Apa yang best pasal SP500 ni, dia punya rim memang ringan lah. Lepas tu dia ada hollow tab kat dalam ni, ada lubang. So colour dah cantik. Jom kita pasang. Kali kan tu juga cikgu akan pasang disc itu daripada RCB ni. Disc ni memang PNP lah untuk SP500. Yang ni untuk disc untuk bahagian hadapan. Lepas tu ni disc untuk bahagian belakang lah. Nampak? Valve angin pun kita pakai RCB baru lah ranggi kan. Tayar belakang cikgu pakai saiz 110/70. Depan pula cikgu pakai 80/90. Dah siap apa semua, kita pasang balik bearing, pasang disc brake RCB itu. Kita buang kedengar lama, pasang kedengar yang baru. Buat apa simpan lama-lama kalau tak dihargai kan. Finally kita pasang rim belakang. Hasil dia memang pensan berderi. SP500 ni memang dah smart dah. Bawah pula warna candy tone ni memang cun. Benda biasa terus nampak luar biasa. Ni baru orang kata anjakan paradigma. Yang penting duduk saja pun nampak laju. Ish handsome. Next part kita nak buat stiker pula. Jangan lupa follow, like dan share video seterusnya.